wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah bil qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa hasin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwir bihi kuburana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hdina wahdi bina wahdina si jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, amin. InsyaAllah kita tengok pada surah seterusnya, pada surah At-Tin ya. Kok suara tenggelam sikit lah tu. Bosan jadi kan tak. Semua nak datang lah. Baik, pada minggu yang lalu, beberapa minggu yang lalu ataupun pelajaran yang lalu, maka kita membaca suratul Syir ataupun Insyirah ya. Jadi dipanggil suratul Syarhu. Jadi kalau kita tengok pada persoalan yang seterusnya pada surah At-Tin, kan di atas basmalah tu adanya tanda syaddah pada ba tu, yang mana telah diberitahu sebelum-sebelum ni dia adalah bacaan wasal apabila disambung sebelum pada surah At-Tin ni. Kan? Ada kan? Kau ada tak? Ada? Ada ya? Kau tak perasan selama ni kan? Apa? Ada pula tanda syaddah atas tu kan? Rupa baru perasan je tak? Jadi itu menunjukkan bacaan idgham. Idgham yang dipanggil idgham mutamasilain. Dua huruf yang bersamaan makhraj. Apabila kita membaca wasal pada akhir ayat kepada surah Al-Insyirah ni, wa ila rabbika farghab bismillahirrahmanirrahim. Contohnya, itulah. Ya. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, perempuan, tuan-tuan saja, ayah-ayah semua, okey. Surah yang di hujung ni, yang kita berada di juzuk 30, dia dipanggil surah ni surah Mufassal. Mufassal ni maksudnya surah yang pendek-pendek yang dikelas-kelaskan. Jadi dihimpunkan di dalam juzuk yang ke-30. Jadi sebab tu bacaan itu dipisahkan dengan bacaan basmalah. Jadi kalau kita baca tu, contohnya kadang-kadang kita nak membaca secara wasal, itulah wajah bacaan dia. Nanti kita akan jumpa lagi lah pada ayat ataupun surah yang lain nanti. Pada Iqra' tu pun sama juga. Kan lepas surah Al-Alaq ni, Alaq nak pergi ke Qadar pun ada kan? Jadi tu. Cuma di sini kalau ikut pada surah Al-Alaq ni, kita akan berhenti dan juga kita akan sujud lah, sujud tilawah. Ya. Baik, kita tengok pada surah At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin.
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Sadaqallahul Azim. Baik, insyaAllah kita tengok sedikit pencerahan ataupun kita sama-sama mentarkibkan pada hukum tajwid yang ada pada surah At-Tin ini. Jadi tuan-tuan, apabila kita mempelajari hukum-hukum tajwid ataupun bacaan, jadi di situ akan datanglah satu dipanggil keyakinan di dalam kita punya ibadah. Setiap huruf yang kita sebut tu dia ada makhraj dan juga sifat-sifatnya. Dan jadi bacaan Al-Quran ini dia akan digunakan apabila kita mempelajari bacaan Al-Quran. Jadi dia akan digunakan dengan setiap ibadah kita yang adanya bacaan-bacaan ataupun sebutan-sebutan huruf, ayat, kalimah kan di dalam bahasa Arab. Walaupun kita tak faham, tetapi kita kena fahamkan bahawa bacaan itu kan secara bertajwid. Kan? Bila sebut wa kan? Wati kan? Watini. Aywa kan? Dengan bacaan kadar 2 harakat. Syaddah ni dia berat. Maksud padanya apa? Maksudnya dia ada menanggung. Wati. Dia baca wati ni. Kalau macam tu gugurlah satu huruf. Kan? Kerana setiap huruf yang syaddah ni, pertama sekali huruf itu dia bertanda sukun dan kedua baru di bawah, baris bawah. Kan? Kalau di baris bawah lah. Ya. Wati. Ya. Jadi kadar kita baca tu adalah 2 harakat. Ya. Wazaitun. Sebut betul-betul zai tu Aywa. Yo, dia ada bunyi zai. Kan? Ada tak apa nama zaitun kan? Kena panggil dia zaitun. Kan, kau tahu anda bona Sofir tu kan. Zai. Kau nyanyi kan. Tak tahu cuba dengar dia. Dia bunyi tak Sofir tu. Kalau tidak kata salah tu kata. Kan tak apalah, itu dia menyanyi biarlah deh. Kan? Tapi kalau membaca tak boleh. Maknanya kita tak memberi hak sifat kepada huruf zai yang disofirkannya. Kan? Wattini wazzaitun. Dan zai itu ada 2 tu. Alhamdulillah. Kan?
buah zaitun. Zaitun. Sama juga dengan tak apalah, tu nantilah. Wa zaitun, okey. Wa tini wa zaitun, okey. Terus kepada ayat yang kedua wa tu. Dia kita nampak macam mana tu? Dia dekat dalam dia. Dalam tu yang kita kena longkungkan, yang kita kena tinggi ke bunyi dia. Tu. Bukannya tu. Wa tu. Ta. Ti. Tu. Ya. Tapi tak perlu kita punya bibir ni mengikut semua. Kan? Sampai terjongket lah kau, sampai ngelombong ke, kan? Tak. Huruf yang mengikut bibir ni hanya dipanggil 4 saja. Dipanggil huruf syafawiyah. Yang lain-lain kalau dia berbaris, dia dekat dalamnya. Dia jadi waktu tu, dia bukannya waktu. Tak perlu waktu. Waktu risinin. Kalau dia kasrah, si macam tu lah dia. Sini, wa turi sinin, wa tini wa zaituni wa turi sinin. Itu kalau kita baca secara sambung lah, ya. Okey, boleh dapat wa hadzal baladil amin. Okey, pastikan ha tu bunyi dia di bawah sekali, ya. Makhraj yang paling bawah sekali huruf ha. Wa hadza zal. Lidah kita kena keluarkan huruf zal ni. Kalau tidak dia tak jadi. Ya. Kalau tidak nanti dia jadi huruf zai. Wa hazal, tak nak wa hadza. Wa hadzal baladil amin. Okey. Zal dil tu bagi hak pada lam itu bersifat tawassut. Jangan kita mengangkat copek. Wa hadzal baladil amin. Tu dia dilantun. Dia mesti tawih lagi. Wa hadzal baladil wa hadzal baladil amin. Aywa. Ya, sebab huruf alif lam ni kadang-kadang kita nak copek. Tu kadang-kadang baca Fatihah pun jadi alham tu. Dia mesti sebut alham dia tak boleh lopeh, dia tak boleh al ataupun kita nak tahan tak? Kan dia kan? Wa hadzal baladil amin. Macam tu saja. Dia pertengahan di antara syiddah dan juga rokhawah, ya. Dia jangan pula dia melokek bunyi dia, kan. Dia mesti ada dia punya terus pertengahan di antara dua-dua sifat itu. Okey, kita terus kepada ayat yang keempat. Ayat yang keempat ni ramai ni. Kadang-kadang tak bunyi dia punya qalqalah. Ada 3 qalqalah di sini. Okey. Laqad khalaqna. Cuba. Laqad khalaqna. Aywa. Khalaqna. Jangan tak bunyi lah khalaqna ataupun khalaqna. Ke tak nak ada qa.
Barulah sifat isti'la dia tu jadi dia yang kita qalqalahkan dia. Laqad khalaqnal insana. Istifalkan dia. Okay. Sebelum tu bila kita berhenti tadi, laqad khalaqna, dua harakat. Tapi bila kita meneruskan bacaan, dia berjumpa dengan lam terus. Laqad khalaqnal, ya. Bawah kan. Insana. Macam ruk safir zai tadi, tapi yang ni ruk sin. Insana. Sana. Yang tadi zai. Yang ni sa. Sama sifat dia. Sifat sin dan juga zai ni ada dua sifat, apa ni, sifat safir yang dua huruf ni, yang satu lagi tu huruf sad. Yang ni huruf sin. Zai dan sin, kita jumpa hari ni dua sifat huruf yang bersamaan. Sifat. Jadi bagikan dia. Insana. Laqad Laqad khalaqnal insana fi fi dua je. Laqad khalaqnal insana fi dua saja. Fi. Fi. Kalau tak ada dia punya mudah kan. Okey, tapi kita meneruskan bacaan pada ayat ini. Jadi fi tu di hadapannya adalah huruf hamzah. Makna fi tu apa? Fi tu adalah hukum dia apa? Mad asli. Dia mad asli. Mad asli yang di hadapannya huruf hamzah ataupun dia berjumpa dengan hamzah, maka dia dipanjangkan dengan kadar 4 harakat. Kan? Jadi bila kita nak dia kojo hamzah ni memanjangkan mad asli kojo tu kojo dia. Ya. Bila mad asli ni bertambung dengan hamzah, dia jadi panjanglah. Sama ada di satu harakat sama ada di satu perkataan ataupun dua perkataan yang berlainan. Tapi yang ini adalah dua perkataan yang berlainan. Okey, dipanggil mad jaiz. Jadi panjangkan dia dengan kadar harakat 4. Fi ahsani. Ahsani. Mudah kan? Ahsani. Ada rakhawah ya. Ahsani. Dia tak bunyi tu. Terus lagi bunyi kan. Ahsani. Tapi sebab tu dia tak boleh laju-laju. Kalau ada huruf yang ada bersifat rakhawah ni, dia tak boleh nak laju. Sebab nanti tak sempurna sifat dia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Jaga huruf qaf ni, saya dengar sebab ramai-ramai lah. Khalaqa. Fi ahsani taqwim. Banyak yang tak bunyi qaf tu. Ahsani taqwa. Taqwim. Taqwim.
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم Cikgu nak baca? Cikgu Zan nak baca sampai ayat 4. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Wat-tini waz-zaitun. Sekali. Waz-zaitun. وطور سينين فهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد sekali لقد خلقنا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم dia samalah khalaqana yang tu ahsani tahu yang macam tu. Okey. Mesti ruqah tu begitu. Kalau kita tak baca begitu, maknanya kita telah menurunkan martabat isti'la pada huruf qaf. Ya. Taqa. Okey. Baik. Kita meneruskan. Thumma radadnahu ini qalqalah huruf dal. Qalqalah huruf dal. Tapi sebelum tu ada lagi hukum dengung pada mim syaddah ataupun kita panggil wajib dengung. Thumma radadnahu asfala safilin. Thu macam zal tadi, macam wahadza tadi. Yang ni thum. Lidah kena keluar. Di antara dua gigi atas bawah ni thumma. Jangan bunyi sum tak nak. Sum lagi tak boleh. So jadi dia. Ataupun bunyi su pula. Turut sin. Thumma radadnahu asfala safilin. Thumma radadnahu asfala safilin. Baik. Okay. Illal ladzina amanu. Betul-betul lah illal ni, jangan jadi ilal. Kalau ilal saja gugur satu lam. Saya dah pergi dekat satu masjid. Saya dengar azan. Azan dia memang gugur lam tu. Dia azan asyhadu an la ilaha illallah. Dia baca asyhadu an la ilaha illallah. Habis. Ilallah, dia tak illallah. Mesti illa. Ya.
Tapi bila yang kedua jadi pula. Kadang dia lebih kepada apa? Lebih kepada lagu lah. Yang lafaz yang pertama tu sebab lagu dia macam tu. Tapi bila yang kedua tu, asyhadu an la ilaha illallah, baru dia jadi. Jadi kita kena perhatikanlah. Ni ada satu topik antah berantah lah nama. Antah berantah. Jadi cuma ruang-ruang tu kita tak dapat bercakap lah kan. Tapi perhatikanlah, bila apa-apa saja, bila ayat Al-Quran yang kita baca tu mesti dia illa. Sebab illa ni kadang-kadang dia bila dia gugur dia jadi Illallazi, maka dia dah mengubah pada makna yang besar. Illa melainkan, illa kepada kan. Kalau yang ni disebut illallazi kan, kepada yang kepada orang-orang yang beriman. Sepatutnya illallazi, melainkan kan. Banyak beza tu kan, kepada orang-orang yang beriman. Ataupun kalau illal, melainkan orang-orang yang beriman. Dia memang apalah, memang menukar pada ayat. Boleh menjadi bacaan tu berdosa lah. Kerana apa? Kerana dia menukar pada mengurangkan. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati. Wah, kita jumpa dah sifat sofid yang ketiga pada huruf ni, huruf sad. Wa 'amilus tadi huruf sin, ahsa kan. Yang atas pula wazai, itulah dipanggil desiran. Wazai, ahsa, wa amilus cuma dia berbeza makhraj. Berbeza, minta maaf. Ada sifat-sifat yang lain lah, tapi dia bersamaan dengan makhraj zai, sin dan juga sad. Jadi macam mana sebenarnya kalau kita nak jadikan betul-betul, kita rapatkan dua gigi atas bawah. Yang tadi zai kan, wazai. Kita kacip gigi dah lah kan, zai. Sin pula ahsa. Ahsa, korang bodoh sebut rosat ni kan. Wa amilus kan, wa amilus nak longkung dengan dia tu kan. Lepas tu lidah kita kat mana? Lidah kita dekat belakang gigi yang bawah. Dia tak terpengaruh dia jangan muncul lah tak ada lepas tu sin lah sa, zai pula zai. Rapatkan dua gigi atas bawah kan. Wa amilus solihati, hati podehkan ya. Falahum ajrun. Okay, mim mati yang bertemu dengan hamzah, maka dia dibaca jelas tanpa dengung ya. Dia tak boleh dengung lah, mim mati ya, dengan hamzah. Kemudian ada satu lagi qalqalah, maknanya cukup lagak dekat sini. Betul tak? 1, 2. Oh, ada satu tak ada huruf ba kan. Ada 4 huruf qalqalah kat sini ya. Wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun.
falahum ajrun ajrun falahum ajrun ghair jangan baca ghai tak nak dia ghairu mamnun إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Tarik nafas. Aywa. Anda semua ya tak? Ni kan? Ha? Macam mana? Mana? Ajrun? Ha? Macam mana? Apa yang run? Mamnun. Nun. Run? Bukan. Run tu. Ajrun. Ajrun ghai. Bukan ajrum. Ajrun. Tanwin bertemu dengan ghain, maka dia dibaca jelas tanpa dengung ya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Okey, cuba cikgu. Summa radadna. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Kau tak sampai berhenti lah dekat falahum tu pun boleh. Ambil balik kat falahum tu kan. Ya. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم boleh. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Okay, ataupun nak lebih sikit lagi wa'amilus sol ke boleh. Sebenarnya memang elok cantik ayat ni diteruskanlah. Sempurna dia kan, tapi kadang panjang kan. Ayo kan. Jadi dapat telah pelajaran ni ajrun tu ya. Biasa baca ajrum kau. Biasa baca ajrum kau. Ajrun ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibu ya, zal sama ya, yukadzi. Fama yukadzibu. Jangan bunyi yukadzibu tak nak, yukadzi. Jadi zal ni memang lidah kita ni memang kena dikeluarkan. Kalau tidak dia akan cenderung menjadi safir. Jadi huruf zal ni dia tidak ada sifat safir, dalam keadaan dia menyebut lidah tu mesti dikeluarkan sebagaimana huruf fa, zal dan juga dha kan. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Okay, huruf ain tadi tu ya. Alaisallahu. Yang ini jaga-jaga ya. Selalu kadang-kadang sin tu jadi sa. Alaisallah. Sa dibaca habis. Bacaan batal. Sebab apa? Sebab terpengaruh dengan lafzul jalalah lam alif lam ha tu.
Alaysa. Alaisallahu. Tapi yang lafaz jalalah ni kena tebal lah. Sallahu, mengangkat, terangkat pakai lidah. Alaisallahu bi ahkami. Bi ahkamil hakimin. Ahkamil ha. Sama tu ha. Bi ahkamil ha. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Cuba cikgu. Faham? Yukadzi. Dia ada sikit tu. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم huruf qaf ni selalu dia jadi istifal ni, tak nak tak nak laqad khalaqnal khalaqa ahsanitaka, tak nak laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Sadaqallahul azim. Okay, InsyaAllah kita sampai sini lah. Saya pun suruh Nabi kan, ada suruh puih dia. InsyaAllah mudah-mudahan lah sebagai kita punya tahsin surah At-Tin untuk kita baca secara tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
Allahumma dzakirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin amin rabbal alamin taqabbalallahu minna subhanallah.